Okey, seterusnya produk yang abang tukar adalah mudguard. Kalau korang tengok mudguard belakang ni, mudguard extender. Dia cakap mudguard extender lah, sebenarnya memang kita tukar fully mudguard besi. Kalau korang tengok kan, dia punya material memang keras, memang keras. Stiker tu abang je lah, stiker lama yang abang jumpa, abang lekat nombor 1. Dan untuk mudguard ni, kalau korang tengok, dia datang sekali dengan apa nak panggil ni, macam pelapik lah kan. Kau nak letak barang, nak ikat barang, nak letak helmet dan sebagainya, boleh kat sini. Dia memang keras guys, kalau duduk pun memang tak ada masalah. Sekejap abang tunjuk kat korang. Dia punya keras ni guys, memang tak bawa bincang lah, memang keras. Korang tengok, boleh duduk. Kalau letak stand memang boleh duduk 2 orang lah kan. Tapi dia ada juga seat yang boleh custom untuk passenger. Tapi motor macam ni abang rasa lebih sesuai naik seorang lah kot.